Jiwa yang kosong tiada berguna. Tun Fatimah silau bercahaya wajah Sultan ni dalam phone ni lah. Ni dekat panggung bangsawan tu Asrah Muslim lah. Daulat Tuan. Oh, ada nur lebih. Ya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih harap diampun. Tuanku, Mancung-mancung. sekiranya tidak mendatangkan muka ke bawah duli tuanku, mohon patih bertanya tuanku. Panggung Apakah bangsawan gerangan yang menimpa Melaka. sehingga kan tuanku kelihatan amat berduka cita. Sekalian patih hamba sahaya ini, segala keresahan tuanku kan segera patih hapuskan. Tolong Ampun, jawab lah Tuan. moderator. Ayuhai ayahanda bendahara, Tuan, bukanlah beta murka dengan ancaman musuh ataupun kesalahan rakyat jelata. Asrah. Beta cuma berduka cita mengenangkan sejak pemangkatan Permaisuri, Panggung bangsawan. tahta Melaka kosong tanpa penuh. Apalah gunanya negeri yang gagah maupun terbilang tanpa seorang Permaisuri yang cemerlang. Ampun Tuan Selamat. Ya, nasi lemak. Jika demikian, tidak patih sekalian hamba sahaya sanggup melihat tuanku dalam keadaan bergundah gulana tuanku. Sekalian hamba yang hina ini, walaupun turut bersedih atas kemangkatan tuanku Panggung PT, Permaisuri, ya betul. tapi tuanku gembira juga sekiranya tahta Melaka ini kembali berseri-seri. Ampun tuanku. Intan Apa sepi bicara ayahanda bendahara? Tuanku, ampun tuanku duli mulia. Pada bicara patih tuanku, sekiranya diperkenankan tuanku, patih mohon biarlah patih menjalankan urusan ini tuanku, Cucuk obeng. supaya segala kerusingan tuanku akan segera dihindari. Ampun tuanku. Dekat Ampun tuanku Duli Mahkota, Patih tunggu Pacar melakukan yang kena maksud mohon tak? menyembah. Patih ada mengetahui tentang seorang raja dari benua Keling yang ingin menjalinkan perhubungan dengan Benua Puri Keling Kasmi. ni. Dan Benua beliau Keling. telah bersetuju menawarkan putrinya untuk mengikat tali persaudaraan. Pada perkiraan Patih, dengan hubungan perkahwinan ini akan bertambah kuatlah kerajaan negeri Melaka. Alah. Ampun tuan. Ayuhai Raja Mandalia, buat benar bau soal ayam. jodoh beta biarlah ayah Ayam bendahara yang gunting. uruskan sendiri. Sekiranya ayah bendahara setuju dengan mana-mana putri, baiklah juga untuk diri beta. Beta percaya ayah dan bendahara lebih arif dan lebih bijaksana. Ampun tuanku, titah dijunjung. Daulat tuanku. Oh, sepemun tajam mata awak. Wahai Datuk Udara, Jap, Datuk cucuk Laksana. bau beng jap. Nampak dia. Tanggungjawab Datuk sekarang bertambah bukan? Oh ya, putri mana yang telah terfikirkan untuk disatukan dengan baginda Sultan? Wahai Datuk Laksana, titah perintah Sultan bukanlah satu beban pada hamba sebenarnya. Tapi itulah bukti tanda kasih sayang kita kepada Sultan yang mulia. Hamba sedang berkira-kira, putri manakah yang selayaknya dapat mencuri isi hati baginda Sultan. Cubalah Datuk usul periksa dari mana-mana negeri talukan kita. Kalau ada putri raja yang cantik, jelita, bijak, laksana yang sesuai dijadikan permaisuri Melaka. Ataupun Datuk istilah anak pembesar Melaka yang telah bertunas ranting. Molek sangat kalau isi. Bertunas ranting Wahai Datuk, yang besar gudang tunas. Datuk, anak-anak pembesar manakah sama dengan putri berdarah raja Datuk?
Ramai lagi puteri di benua ini. Pasti hamba dapat mencari. Benar, Datuk. Benar. Dalam perumpamaan orang, biar kain cantik kain jangan free. sampai. Benar. Tak payah bayar. Biar cincin cantik cincin jangan sampai disebut gelap. Assalamualaikum. Bukan sayang. Ayanda. Ananda, Ananda masuk dulu, Ayanda. silakan Ananda. Hamba masuk dahulu ya. Ya. Ayanda pergi. Itulah. Datuk. Datuk. Anak siapa, Datuk? Anak hamba, Tun Fatimah. Tun Fatimah? Ya. Tun Fatimah. Dah Oh, besar dah. sudah lama hamba Ahmad tidak Nisfu. Wah, Datuk Negara. Sudah kebal bekal. Ya, benar. Belah kiri ni. Dan punya anak perawan. Sepupu dia. Anak hamba Mas Mona. Hamba tidak mahu menjadi ayam betina, Datuk. Radi Khalid. Bertelur sebiji, Pelakon ni. riuh sekampung. Pelakon Radi Khalid. Eloklah kalau dipersembahkan kepada Sultan dahulu. Ya, Datuk. Anak pipit masakan boleh berkawan dengan yang gam, Datuk. Suntuk betul pahaman Datuk. Kalau hamba bukan saja enggan, dengan Garuda pun hamba mau. Dan Tu Radi Khalid. manusia mempunyai pemahaman Berjambang. yang berbeza-beza, Datuk. Biarpun rambut sama hitam. Benar kata-kata Bukan Radi Khalid lah. tapi pada fikiran hamba Radi eloklah penyanyi kalau rock. dipersembahkan kepada Sultan dulu. Radi OAG. Sebenarnya, Datuk, Abdullah Sepana Jaya jadi anak datuk. hamba sudah ditunangkan dengan Tun Ali, anak si Nadi Raja. Dan perkahwinan mereka pun Kenal akan semua berlangsung korang tak dia. lama lagi. Saya tak kenal lah. Sayang bukan sayang. Datuk jodohkan Intan dengan tembaga. Ini semua sudah takdir, Datuk. Memang tidak dapat dielakkan lagi, Datuk. Baiklah, Datuk. Kalau begitu, biarlah hamba minta. Datuk tidak mahu singgah ke rumah hamba dahulu. Bantuan ni. Tidak. Hamba dengar. Assalamualaikum. Ya, tak confuse dia. Tiket free. Datuk benar. Ya, Datuk. Bila Datuk Kalau buat tiket free mana ada tiket free? Tiket bayar. Yang free tu tak ada tiket. Yang ada tiket kena bayar. Tidak akan hamba lupakan Sultan. Pelempang juga dakwaan dia. Bukankah baginda di pertuan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Tiket 70, 80, 90, 100. Bawah. 170, 50. Ini baru Atas pulang ni balik free. saya. Busuk. Ya, pun ada. Ada. Ayah dia naik dulu. Naik. Sini ada kan? Datuk Pendahara. Baik. Terkejut ni. Siapa kamu? Busuk, Hasan. Tak mengapa. Siapa gerangan? Boleh hamba berjumpa sebentar? Boleh? Siapa gerangan tuan? Nama hamba Nahoda Lopez. Hamba datang dari negara Portugal. Apa boleh Kue hamba Lopez. berbicara sebentar sama Datuk? Lopez de Cuera. Baiklah. Taruh gula merah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Lafarbo. Kalau tahu saya pergi tadi. Memang tak bagi tahu kau kan. Payah. Susah nu kena ajar. Maju. Sahabat hamba komeng. Ya, sahabat hamba. Aziz M. Osman. Tuan hamba nampak apa yang hamba nampak. Aziz M. Hamba nampak? Hatan. Salah. Hamba nampak. Apa yang Tuhan hamba nampak? Aziz M. Hamba Osman. Bukan lah. nampak Ya. calon-calon yang sesuai untuk dijadikan isteri kita berdua. Bukan itu maksud hamba. Tu. Nampaknya orang-orang Fiji datang berjumpa dengan Datuk Pendahara. Tuan hamba,
Dah memanglah kalau orang yang nak berdagang ke negeri Melaka ini, mestilah dia orang datang berjumpa dengan Datuk Bendahara. Tapi Datuk Bendahara sendiri menjemput orang Afriki masuk ke dalam rumahnya. Dah tentulah Datuk Bendahara ajak dia minum Dekat kopi ke, panggung makan bangsawan. kuih ke. Kalau setakat minum kopi, makan kuih, di mana-mana pun boleh. Hamba ada satu pemikiran. Dan pemikiran ini boleh mendatangkan keuntungan untuk kita. Tuan hamba. Hari ini lain macam betul Tuan hamba. Atas, Tapi bukan dengan depan, satu atas syarat. puja. Segala apa yang hamba akan katakan, tuan hamba kena iyakan saja. Kalau Tengah-tengah. macam tu Tuan hamba, Tengah-tengah. hamba ikut Tuan hamba. Bagus. Jangan buang masa. Mari. Yang itu bukan radikal. Mari. Tak depan, nombor 3 belakang. Kalau depan lindung cermin. Petanda apa? Mimpi burukku ini dicakar seluruh anggota badanku. Habis bukan. Seperti tidak bernyawa lagi. Jarang benar aku bermimpi sebegini. Setiap detik menunggu jawapan tidak pasti. Kegusaran kian terhimpit dirasa. Dari jauh ku titip pandang. Mana titisan madu yang meniti di bibir? Cewa. Kemana pergi pelangi yang meraut rona matamu? Kemana pergi seri wajah manismu, Adinda? Mak. Katakan, agar hatiku tidak seredup seperti apa yang berada di dalam fikiranmu. Akan ku capai bulan, ku dekati mentari, Itu zaman rock. menyuluh laluan kegusaranmu itu. Kanda, kebenaran ini menakutkan Adinda dari mimpi yang tak pernah mencoba sebelum ini. Adinda, Iya kan. jangan ditanggung dukanya mimpi. Itu kan hanya permainan tidur. Kalau Adinda tak basuh kaki. Kanda, Iya. seperti Dan yang Adinda katakan Marok. tadi, tidak pernah Adinda bermimpi sebegini rupa. Amat menakutkan, Kanda. Bagaimana kalau mimpi Adinda menjadi kenyataan? Kita berkahwin dan terpaksa berpisah. Adinda, Kanda jadi keliru. Buruk benar tafsiran mimpi Adinda sehingga melibatkan hubungan kita. Atau sebenarnya hati Adinda yang sudah berubah. Maka mimpi dijadikan sebagai alasan saja. Kanda, tidak. Oh Setiap no. waktu Oh no. mimpi Adinda penuh dengan kasih sayang Kanda. Cinta Adinda tidak pernah berubah, percayalah. Kebesaran ini datang bila ia melibatkan hubungan kita itu yang Adinda takutkan, Kanda. Baiklah Adinda, baiklah. Susah nak percaya. Jikalau begitu Adinda, usahakan mimpi
dijadikan sebagai penyebab Itu pelakon tu mana? mengeruhkan lagi hubungan kita ini. Kanda percaya dengan kadar dan kadar Allah. Hidung mancung betul lah. Hidung perempuan tu, dia tampal ke? Adinda, Oh, pelakon ni. tak lama lagi kan Oh, dia nama siapa? Nira Azizi ke? disatukan menjadi Ya, suami ya, ya, dan ya, isteri. ya. Malu-malu pula. Adinda cintakan Kanda. Ya Allah. Ya. Sayangkan Kanda. Cik. Ya Allah. Mengapa Mak. wajahmu masih muram tua? Cik ni. Teringin nak pantai yang tali pinggang. Memetik Tanjung. Cik. Bunga Tanjung jadikan sulaman. Panas api cairlah gunung. Cinta Adinda membakar lautan. Selagu dulu lah kan. Kanda, Iya, terima kasih. terima kasih. Kata-kata Kanda telah memberi cahaya penerang Cahaya bagi penerang. kebesaran Adinda. Terima kasih Adinda. Sedap lembut suara dia. Tunasan. Mak Dara pun ada juga. Iya? Mak Dara? Iya, Mak Dara. Selagi belum diijak kabul, janganlah selalu jumpa. Tak elok tau. Baik, Mak Dara. Fatimah, Iya? Tuhan tu kata, muda yang berdarah manis ni banyak pentalangannya. Merasik suara nyaring. Menyaring suara Mak Dara. Kan mana kan sini, kat boleh sini. berjumpa dengan bakal suami. Panggung bangsawan. Kenapa tak boleh, Mak Dara? Sempat lagi tengok ni kalau nak datang. Tak boleh. Ada gula-gula. Memang tak boleh. Apa dia? Tak boleh tengok cermin waktu maghrib. Tak boleh tengok Cerita. cermin waktu maghrib. Sri Kanda, Sri Kanda. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dong kita. Sini hamba bagi tahu. Mana yang laki ni? Kalau kita ni selalu sangat tengok cermin, nanti kena sihir. Sihir? Sihir lah. Muka tu yang cantik ni buruk Bau. macam Free, masuk free tepi atas. macam tuan hamba lah. Tak boleh makan gulai. Kenapa pula tak boleh makan gulai ni, Mak Dara? Gulai kan berkuah. Kalau makan gulai nanti perut jadi buncit. Macam mana nak bersanding? Yes. Ya ke? Hamba ni tak makan lauk berkuah. Tapi kenapa perut hamba buncit juga? Bau nak pergi. Tak apa, datang lah. Kau darah betul? Bakau darah betul. Yalah, perut dia buncit. Buncit. Dengar sini. Itu tandanya tuan hamba banyak makan. Sebab tu gemuk.
Adinda, Ya, Kanda. Kanda minta diri dulu ya. Baik, Kanda. Hamba minta diri dulu. Baik, Kanda. Dengar dulu ya. Hati-hati, Kanda. Amboi, Mak Dara. Bukan main mengelepis lagi, mengayap. Itulah, Mak Dara. Tuan Fatimah punya pantang larang, semua tak boleh. Kalau Mak Dara punya pantang larang, tak boleh tengok yang helok sikit. Tun! Anong! Tun! Anong! Tunggulah apa? Tun! Tunggu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan hamba. Tuan hamba rasa Datuk ada ke di dalam rumah tu? Tu. Bendera tu tegak berdiri. Maknanya ada lah tu dalam rumah. Kalau macam tu tuan hamba, kita bagi salam sekali. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Dah lama kamu berdua tak datang kemari Masuk. Datuk. Kami lama tak datang kemari sebab tak ada berita perkabaran yang nak disampaikan. Jadi kali ini kamu datang kemari ni ada benda yang menarik nak dikabarkan kepada hamba ya? Mana ada berita yang nak dikabarkan? Ada. Apa dia? Gini, Datuk, sejak kebelakangan ni, orang-orang Peringgi kerap datang berjumpa dengan Datuk Bendahara. Pinjam telefon jiran ni. Apa yang menariknya dengan perjumpaan itu? Salam. Menariknya, ialah kalau disertakan dengan upah lebih menarik, baru bersemangat kami berdua nak cerita. Wah, macam mana aku nak bagi upah kalau aku tak tahu ceritanya? Macam ni Datuk, sekiranya cerita tu tak sedap didengar di telinga Datuk, upah yang Datuk bagi tu kami serah balik. Nah, upah. Apa dia cerita? Bunyi berdengking. Macam ni Datuk, berbalik tentang kisah orang-orang Peringgi datang jumpa dengan Datuk Bendahara. Mereka datang bukan dengan tangan kosong Datuk. Mereka bawa berpeti-peti. Peti-peti? Apa yang ada di dalam peti? Isi dalam peti tu, dalam peti tu ada wang dan emas. Wang ataupun emas. Ini mahal sikit, Ya. tapi murah banyak. Tanya Datuk, Datuk boleh tanya si Komeng jadi saksi bersama hamba tu. Boleh tanya dia. Dia punya itu Betul. habis. Apa yang Kitul katakan, Komeng? Radi Khalid. Mana ada Kitul? Api kalau disimbah minyak Dia nur akan bertambah nur dia membara cahaya, terbakar nur nanti. cahaya. Betul Tasawuf. tak? Betul Datuk. Baru Pasal apa puas hati dia aku. Datuk Bendahara, orang tasawuf ni kau lain. tunggu semangat minyak dari aku. Tasawuf dia bercahaya wajah. Dah. Kamu boleh balik. Nanti bila aku perlukan kamu, aku akan panggil nanti. Baik. Tapi ingat, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Baik Datuk. Dan perkara ni hanya kita saja yang tahu. Faham? Baik Datuk. Ingat, Datuk, bila aku perlukan kamu, aku akan panggil nanti. Baik Datuk. Jangan pecah di mulut, biar pecah di perut. Pecah di buntut. Ya pecah di perut. Jangan pecah di Saya baru perut nak bagi Datuk. tapi saya terbabas ke mana? Dan Ya apa lagi Datuk. rahsia ni hanya kita tiga saja yang tahu. Ya. Baik Datuk.
Itu Paman. Lagi apa lagi, Datuk? Balik! Kalau saya pecah untuk mau pecah hidung dia orang kan. Sebab semalam makan jering banyak. Coba Azhan. Ya, busuk. Abang. Di mana kita nak letak dia Azhan? Biar kat tengah. Jering rendang malam kan. Matilah nak. Rewang lah. Kat mana? Dekat sini. Kamu dah siap? Dekat sini. Betul 5 darah? Betul 5 darah? Ada. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Atur Indra. Dah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah habis bah. Bah tak ada mak, bah ada, abah ada apa. Baru mula. Duli yang Maha Mulia Sultan. Sultan. Ampun tuanku. Silakan tuan. Bising betul lah makcik ni.
Cantik sungguh Tun Fatimah anak bendahara. Selayaknya dialah yang menjadi permaisuri